Satu zarah bergerak sepanjang satu garis lurus. Had laju zarah pada masa T saat diberi oleh, ni so dia bagi satu had laju. Dan zarah berhenti seketika selepas 3 saat dengan pecutan pada ketika itu 9 meter per saat. So dia kata 3 saat dia berhenti. Lepas tu pecutan pada ketika itu adalah 9 meter per saat. Kalau tengok balik yang dia bagi ni, dia bagi V sama dengan HT kuasa 2 tambah KT. Lepas tu dia kata masa 3 saat V sama dengan kosong. A pula 9 meter per saat. Per saat. Kita nak hitung nilai H dengan K. Kalau tengok ni, A, dia nak nilai H dengan K. Bila kita nak settlekan, tengok H ni dengan K ada berapa pun boleh ubah. Kita ada 2 pun boleh ubah. Bila ada 2 pun boleh ubah, maksud saya macam ni. V sama dengan HT kuasa 2 tambah KT. Bila ada 2 pun boleh ubah H dengan K, kita mesti ada 2 persamaan. Bila ada ni, 2 unknown ni, mesti ada 2 persamaan untuk selesaikan dia. So, kalau tengok dia ada bagi A, dia ada bagi V. Kalau kita substitute dalam V, kita cari A, kita substitute dalam A, kita boleh cari H dengan K lah. So, tengok ganti V dulu lah. Bila T sama dengan 3, V sama dengan kosong. Masuk dalam formula ni. So, dia akan jadi kosong sama dengan H. HT dia 3 kuasa 2 tambah K 3. So, kita tengok 3K sama dengan 3K tambah 9H sama dengan kosong. Lepas tu kalau tengok lah 3K sama dengan negatif 9H. K sama dengan negatif 9 per 3H. K sama dengan negatif 3H. Tu yang first. Yang kedua. Tak, kena 2 persamaan. Ni baru persamaan pertama. So, yang kita boleh ganti bila A sama dengan 9. Macam mana nak cari A? Daripada V, kalau kita nak cari A, nampak? V nak pergi A, dV per dt. Pembezaan. So, dV per dt, dia akan jadi A sama dengan dV per dt. dV berapa ni? dV yang ni lah. Buat pengamiran, buat pembezaan, 2 akan pergi darab depan. 2 depan, 2HT. So, 2HT. Kuasa 2 tolak 1 lah jadi 3. So, tambah K. Tambah K. Kita tahu T sama dengan 3, A sama dengan 9. So, bila T sama dengan 3, A dia sama dengan 9. So, 9 sama dengan 2H. Masa dia 3 tambah K. Nampak tak? Ni. T3, ni. T dia tukar. Dia akan dapat sama dengan 6H. 6H tambah K. Ni boleh ganti dah, betul. K dia pula sama dengan ni. K pula sama dengan negatif 3H. So, kalau ganti 9 sama dengan 6, negatif 3. Apa benda saya ganti kat H. 6H. K akan jadi negatif 3H. Kan? So, 6 tolak 3 dapat 3. So, 3H sama dengan 9. H sama dengan 9 bahagi 3 dapat 3. Dapat H, boleh cari K. K pula sama dengan negatif 3H sama dengan negatif 3. So, dapat negatif 9. Nampak? So, yang ni dapat 3. Ganti balik kat sini. So, dapat negatif 9. H sama dengan 3. K sama dengan negatif 9. So, kena ingatlah kalau ada 2 pun boleh ubah. 2 pun boleh ubah, mesti ada 2 persamaan. Kalau 2 pun boleh ubah 1 je persamaan, awak tak boleh nak selesaikan. Mesti kena ada 2 lah.
B, masa dalam saat apabila zarah kembali semula ke tempat permulaan. Permulaan ni apa? Dekat O. So, kalau kita ada jalan dia, okay. Kalau kita ada jalan ni, dekat O ni apa jadi? Permulaan ni S sama dengan kosong lah. Okay, sekarang apa yang kita ada? Kalau tengok B tadi yang kita dah kira, kita ada V tadi. Okay, V tadi dia boleh ganti balik. V sama dengan HT kuasa 2 tambah KT. Tadi H dapat 3 kan. So dia akan jadi 3. T kuasa 2. 9. Okay. Saya buat panjang lagi. 9 T. Ataupun 3 T kuasa 2 tolak 9 T. Ni yang tadi. Nampak? H3 K negatif 9. Ganti balik. H3 K negatif 9. Okay, ni H. Yang ni K. KV. Dia nak masa zarah kembali ke tempat permulaan. Condition ni maksudnya S sama dengan kosong. So, S sama dengan kosong masa dia bila? So, untuk tahu S sama dengan kosong. Untuk tahu S sama dengan kosong, kita kena cari S punya persamaan lah. Okay, macam mana nak cari S? Tengok atas kanan ni, S. Kalau nak cari S, kalau V nak cari S, kena buat pengamiran. So, S sama dengan kosong. So, S sama dengan pengamiran V. Okay, pengamiran V, kuasa tambah 1 bahagi kuasa. So, dia akan jadi 3T kuasa 3 per 3 tolak 9T kuasa 2 per 2. Nampak tak? Kuasa tambah 1 bahagi 3. Kuasa tambah 1 bahagi 2. Okay. Maksudnya 2 tambah 1, 3 bahagi balik dengan kuasa yang dah siap tambah. Pun sama. Okay. Lepas tu tak tentu mesti kena ada C. Okay. Soalan ni, bab ni, kalau dia tak ada mention, kalau dia tak ada mention pada permulaan dia kat mana, hal laju kat mana, kita assume dia dekat kosong lah. So, bila T sama dengan kosong, kita assume S dia kosong. Bila S kosong, automatik C dan dengan kosong. Kenapa? Kalau ni dah kosong, ni kosong, dia akan potong. Ni kosong, dia akan potong. So, tinggal C. So, S sama dengan, 3 bahagi 3, dapat 1. So, 3 kuasa 2, tolak 9 per 2, T kuasa 2. Okay, sekarang baru boleh masuk lah. Bila S sama dengan kosong. So, bila S sama dengan kosong, kosong sama dengan T kuasa 2 tolak 9 per 2, T kuasa 2. T kuasa 2 boleh buat keluar. Okay. Bila sama dengan kosong, kosong bahagi T kuasa 2 dapat kosong. So, ni akan jadi, potong lah. Okay. So, T tolak 9 per 2 sama dengan kosong. T sama dengan 9 per 2 ataupun 4.5 saat. Okay. Dah settle ke? Belum. Okay, C, pecutan. Pecutan dalam meter per saat apabila zarah kembali semula ke tempat permulaan. Tadi mana A kita? A kita tadi, garis A. Oh, belum cari A lagi Okay. Okay, C, pecutan dalam meter per saat zarah kembali semula ke tempat permulaan. Tadi kita dah kira, kalau dia kembali semula ke tempat permulaan, okay, T dia berapa? T sama dengan ni, kita kira kat B tadi. Kalau tempat permulaan, T dia adalah 4.5 saat. So, T sama dengan 4.5 saat, A sama dengan berapa? So, sekarang kita ada tak A dia? Pecutan ni apa A? Ada A tak? Tak ada. Kita ada V. Mana V kita? V kita 3T kuasa 2 tolak 9T. So, V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 9T. Okay, kita tahu nak cari A. Kalau kita ada V, nak cari A, kena buat pembezaan. Ni benda ni. Awak ingat je yang ni, dah boleh buat bab ni. Okay, V dia yang ni. So, dia akan jadi A sama dengan dV per dt.
Okey. Kuasa bawa pergi depan darab. 2 darab 3, 6. So, dia akan jadi 6. T lah. 2 tolak 1, 1. Tolak 9. Okey. Dia kata masa dah ada kan. T sama dengan 4.5. A sama dengan 6. 4.5 tolak 9. Nah, ganti je lah kalkulator korang yang ni. Okey, 6 darab. Okey, 6 darab 4.5 tolak 9. So, kita dapat 18. So, ni 18. Okey. Di jumlah jarak. Di ni jumlah jarak dilalui dalam masa 5 saat yang pertama. Yang ni yang penting kena hati-hati nak tahu dia ada patah balik ke? Tak ada patah balik lah. Dia dua cara. Nak guna cari S. Awak nak cari S boleh. Awak nak guna ganti dalam formula pun boleh. Formula pengamiran. Okay, kan 5 saat pertama. So, yang penting kena tahu ada patah balik tak? Nak tahu ada patah balik tak? Okay, kalau kita nak tahu ada patah balik, kita nak tahu ada patah balik, V sama dengan 0. Kalau V sama dengan 0, kalau ganti balik, 0 sama dengan 3T kuasa 2 tolak 9T. Nampak? Yang ni kat sini. So, 0 sama dengan 3T, T tolak 3. Nampak? So, ni dah boleh potong. So, dia bawa pergi tepi bahagikan. 0 bahagi 3T dapat 0 juga. So, T sama dengan 3. So, kita tahu dia patah balik dekat T sama dengan 3. Kan 5 saat. So, yang saat pertama T sama dengan 0. T sama dengan 0. Kita tak ada S ke? Okay, kita ada S. S sama dengan T kuasa 3. S sama dengan T kuasa 3. T kuasa 3 tolak 9 per 2. T. Betul. 9 per 2. T kuasa 2. Right. So, diganti. T sama dengan 0. S sama dengan 0 lah. T sama dengan 3. S sama dengan, ganti dalam persamaan. So, T sama dengan 3, dia akan jadi 3 kuasa 3 tolak 9 per 2 darab T kuasa 2. So, T kuasa 2, 3 kuasa 2. So, dapat negatif 27 per 2. Negatif 27 per 2. So, T sama dengan 5, S sama dengan, so kalau ada 5, dia akan jadi 5, alamak, alamak, Allah. Ya Allah, sedang bergerak. 3 kuasa 5. 3 darab 5 kuasa 2. Okay, 5 kuasa 2 dapat negatif 425 per 2. Okay, negatif 425 per 2. Kan ada 3 kat sini. Ya Allah. Okay lah. So, 5 kuasa 3. Okay. Tolak 9 per 2. Darab 5 kuasa 2. 5 kuasa 2. Dapat 25 per 2. So, ni dapat 25 per 2. So, apa jadi sebenarnya? So, sebenarnya daripada sini, T sama dengan 0. Okay, ni O kan? So, T sama dengan 0, dia dekat sini. T sama dengan 3, dia pergi sini. Dia pergi belakang. Sebenarnya, dia dekat belakang, so dia negatif kan? So, T sama dengan 3. Negatif 27 per 2. So, sekarang dia pergi belakang. Kat sini dia patah balik. So, patah balik ni dia akan pergi 25 per. Okay, ni akan pergi T sama dengan 5. T sama dengan 5, dia adalah dekat 25 per 2.
Kalau terus tolak 5, tolak kosong, awak akan dapat 25/2 saja. Padahal apa jadi dia pergi sini? Lepas tu dia patah balik. So dia punya jarak. So jarak, okay, sama dengan yang first ni, jarak yang first ni adalah -27/2. So sini -27/2. So yang dekat bawah ni 3 sampai 5 ni jarak dia adalah, nampak? Okay. Kalau tengok sini adalah 25/2. Jarak kat sini 27/2. Nampak? 27/2 tambah dengan sini. So jarak dia adalah -27/2 tambah dengan 27/2 tambah dengan 25/2. So kita akan dapat 27/2. Okay, 27/2 tambah 27/2 tambah dengan 25/2. 25/2 kita akan dapat 79/2 ataupun 39.5 meter. Okay, dia akan jadi 39.5 meter.